8 jenis dessert boleh cuba kalau ke Cameron Highland. Kali ni kita makan manis-manis je. Tapi lepas makan manis, kena senaman lah. Yang pertama ni House of Scone. Banyak sangat pilihan, rasanya lebih daripada 10 jenis. Antara yang famous juga dekat Cameron Highland ni. Dia akan serve panas-panas kalau kita makan dekat sini. Tapi memang ramai pun yang beratur beli dekat sini. Kalau ke Cameron Highland, jangan lupa singgah sini. House of Scone. Yang saya pergi ni dekat Opah Strawberry, Taman Sedia. Yang kedua ni dekat Kia Farm. Dekat sini special sikit. Belum buka lagi orang dah beratur panjang. Dekat sini first time saya jumpa Strawberry Matcha. Strawberry tu dia letak matcha dan dia letak coklat. Ada juga yang pistachio. So jangan lupa pergi Kasih Manis dia dekat Kia Farm. Yang ketiga ni EG Cakery dekat Kia Farm juga. Dekat sini macam-macam jenis cheesecake ada. Yang ni pun ramai orang beli beratur. Saya beli juga yang hari tu 2. Korang kena cuba blueberry dia dengan pistachio dia. Cheesecake dia sangat-sangat puas hati. Yang keempat ni Ori Cake House. Yang ini pun dekat Kia Farm juga. Pun sama juga, banyak pilihan. Sekali lagi saya ingatkan, makan manis pun makan juga, tapi sebulan sekali okey lah. Tapi alhamdulillah puas hati juga makan kek ni. Saya rasa ramai yang pernah beli ni. Apa feedback korang selepas makan? So lepas ni kalau ke Cameron Highland boleh juga singgah sini tau. Yang kelima ni saya try satu kafe. Dia dekat Tokyo Town. Kafe ni dia dekat depan sekali dalam train. Saya tanya dia apa menu baru dekat sini. Dia cakap ada 2. So saya try lah dua-dua ni. Krusty waffle ni dengan dream cake. Dia menarik jugalah. Dia crunchy-crunchy macam tu. Sambil jalan-jalan ambil gambar dekat Tokyo Town tu kan, boleh lah makan ni. Kalau tanya manis ke tidak, ya memang manis. Yang keenam ni dia menu klasik sikit, bahulu. Dia inovasikan bahulu tu. Dia letak inti dekat dalam bahulu tu. Menarik juga. Duduk dalam kereta tak sedar dah banyak makan. Saya try hari tu 2. Double strawberry dengan matcha strawberry. Yang ini pun antara yang unik juga dekat Cameron Highland ni. Yang ketujuh ni ice cream pop stick. Yang ini lokasi dia dekat Kia Farm. Ice cream dia ni memang sesuai lah untuk kanak-kanak sebab dia rasa buah. Menarik juga. Sebelum ni pernah tengok tapi tak pernah cuba. Kali ni cuba. Yang ke-8 ni unik juga, Kunafa Gold Coin Cake. Yang ini lokasi dia dekat dalam Tokyo Town. Dalam kek tu dia letak cheese. Saya beli 2 hari tu. Satu makan dah sejuk, satu makan yang panas. So sebaiknya makanlah panas-panas. Okey, saya nak share lah sikit dekat mana saya stay hari tu dekat Cameron Highland. Saya duduk dekat Di La Fern. Saya survey juga banyak hotel. Sini antara yang the best jugalah. Rating pun tinggi. So saya sangat recommend lah boleh stay dekat sini kalau datang Cameron Highland. Saya datang hari tu Jumaat dan Sabtu. So dapatlah pergi pasar malam. Perasan tak kalau kita ke Cameron Highland, kita pergi pasar malam dia ni tak muak. Mungkin sebab kita orang luar kan. Untuk makan malam ramai yang suggest dekat saya pergi makan dekat Highland Tom Yum. Betul lah apa yang orang cakap. Ada kualiti. Rasa makanan dekat sini tak mengecewakan. Kira mudah jugalah sebab dia ada juga menu-menu yang set. So memang patutlah pun kedai dia buka je terus ramai orang. Saya ada juga makan beberapa tempat lain sebelum ni. Tapi yang ini alhamdulillah kena dengan cita rasa. Sekali lagi saya bagi tahu kalau datang ke Cameron Highland, singgahlah sini. InsyaAllah tak mengecewakan. Sebelum balik hari tu saya ada singgah sini, Adik Corner. Lokasi dia dekat Tanah Rata. Kalau cuaca sejuk, dekat sini memang sesuai. Kena sup dia. Macam-macam sup ada dekat sini. Daging, urat, tulang, perut, gearbox pun ada. Save video ni siap-siap. Lepas ni ke Cameron Highland boleh singgah sini. Jangan lupa follow Diary Melaka. Nanti saya bawa tempat lain pula. Okay, bye.